Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Menurut Facebook Tan Sri Muhyiddin Yassin, sambutan keterlaluan terhadap Donald Trump. Saya memandang serius sambutan keterlaluan yang diberikan oleh Perdana Menteri ke atas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sewaktu ketibaan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sambutan penuh kemeriahan, keceriaan dan simbolik yang berlebihan itu menimbulkan persoalan besar apakah Malaysia kini menilai maruah diplomatik berdasarkan status tetamu, bukan prinsip kemanusiaan. Seperti yang saya telah peringatkan di Dewan Rakyat tempoh hari, tidak wajar Trump diberikan sambutan meriah di bumi Malaysia tak kala rakyat Palestin sedang bermandi darah dan mati kebeluran di bumi Gaza. Sambutan sedemikian memberi gambaran seolah-olah Malaysia begitu teruja meraihkan kedatangan tokoh yang secara terbuka bersetongkol dengan rejim Zionis Israel melakukan jenayah genosid terhadap rakyat Palestin di Gaza. Apatah lagi tindakan Perdana Menteri yang turut menari bersama Trump amat mengguris hati seluruh rakyat Malaysia yang bersimpati dengan nasib rakyat Palestin. Perdana Menteri sering berapi-rapi mengutuk kekejaman Israel dan konco-konconya. Namun semangat itu tiba-tiba luntur, digantikan dengan senyuman lebar dan sambutan hangat terhadap individu yang menyokong rejim Zionis Israel. Trump ialah simbol keangkuhan dasar luar Amerika Syarikat yang melindungi kekejaman rejim Zionis Israel. Menyambut tokoh seperti ini dengan kegairahan melampau adalah amat memalukan Malaysia. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.